Ikut cakap ai. Macam ni. Okay. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha illallah. illallah. Betul. Okay, you dah Islam dah sekarang. You dah Islam dah sekarang. Betul, you dah Islam. Pertama sekali saya nak beritahu, saya yakin ramai orang Islam dia suka bila tengok orang bukan Islam masuk dalam agama kita. Sebab kalau boleh kita nak semua orang kenal Islam dan mendapat hidayah. Tetapi ada satu perkara yang kita kena faham, mengucap dua kalimah syahadah bukanlah sekadar satu sebutan dalam bahasa Arab. Kerana syahadah itu ada makna dan seseorang itu belum tentu dia masuk agama Islam hanya kerana dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan dia sendiri tak faham apa yang disebut, tak membenarkannya dan tidak meyakininya. Para ulama menjelaskan syahadah ni ada beberapa syarat yang telah ditetapkan. Antara yang utama ialah ilmu, iaitu tahu dan faham apa yang diikrarkan oleh lisan. Kemudian yakin, bukan sekadar ikut-ikut, memang benar-benar yakin bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad pesuruh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita dengar orang bukan Islam dia sebut syahadah, sama ada dia nyanyi ke atau dia sebut saja ke, dia nyanyi lagu raihan ke, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan terus cakap dia dah masuk Islam. Kita kena berhati-hati, takut ia menjadi fitnah pada agama kita. Sebab tu kalau kita ada kawan-kawan yang nak masuk Islam ataupun yang nak kenal Islam, jangan kita jadikan dia bahan prank atau konten. Sebaliknya bimbing dia, terangkan makna syahadah, biar dia benar-benar faham apa yang dia ucapkan. Kerana dua kalimah syahadah ni bukan ucapan biasa, tetapi ia adalah pintu syurga.